kita check. So saya nak minta tolong pastikan, refresh balik kalau mana yang tadi doktor refresh. So pastikan puan-puan tengah ada menu BBM. Pengurusan bantuan murid, puan-puan klik dashboard, dah ada guru penjelas, tak kisah, tapi yang paling penting kena ada guru beasiswa. Okay, sebab untuk PKP kita guna guru beasiswa. Dan klik guru beasiswa, pastikan puan-puan telah ada kad di bawah tu PKP. Okay, nampak PKP. Cukup yang ini dulu 3 syarat. Okay, so 3 syarat untuk masuk ke sistem iSafe bagi modul PKP. Kalau modul lain, kena dapat kad modul lain lah. Tapi kita hari ini kita fokus pada PKP. Klik begitu. Alright, okay, sekarang kita nak pergi kepada proses kita yang sebenarnya. So saya terangkan lebih dahulu. Okay, untuk sistem iSafe ni, tuan-tuan, kita ada proses integrasi. So yang mana proses integrasi ni adalah proses yang mana sistem membaca data daripada sistem-sistem lain. Okay, so macam iSafe ni, dia adalah satu platform. So kita adalah iSafe yang memaparkan data sahaja, dan data-data tersebut akan diproses untuk tujuan bantuan lah, untuk tujuan permohonan bantuan-bantuan yang ada dalam iSafe ni. Okay, untuk iSafe ni kalau tuan-tuan perasan, so kita ada satu modul kat sini, modul pengurusan bantuan murid. So mungkin kalau tuan-tuan pernah masuk sebagai PGB ke apa ke, so tuan-tuan akan nampak ada satu lagi submodul yang besar, iaitu pengurusan kewangan institusi. Okay, so tadi kalau tuan-tuan kan pernah nampak iSafe ni nama dia pengurusan. Okay, so dalam iSafe ni, so kita ada 2 submodul yang besar, iaitu modul pengurusan bantuan murid dan satu lagi modul kewangan institusi. Okay, untuk modul hantar PBM sahaja kita ada 14 sub bantuan yang lain. So kalau ikut sistem punya word, kita ada 14 sub modul yang lain. Okay, yang merangkumi 14 sub bantuan dalam KPM. So antaranya sub bantuan yang ada adalah macam ni, kita salah satunya adalah modul PKP. So daripada tu kita ada modul untuk beasiswa sukan, KUAP, RMT dan EPU, projek khas persekutuan. So ada banyak lagi lah, 14. So untuk hari ini kita akan fokus kepada beasiswa kecil persekutuan. Okay, so untuk integrasi tadi yang saya maklumkan, okay, satu integrasi yang kita buat adalah ke sistem iSafe berintegrasi dengan sistem IDMI. Okay, untuk tujuan log masuk ke dalam sistem. So dari segi security untuk pengguna, so IDMI kena lalu IDMI dulu. So selepas IDMI baru tuan-tuan akan dibawa masuk ke dalam iSafe. So jadinya macam IDMI ni dia untuk sistem-sistem lain yang dekat PPM pun, so tuan-tuan perlu lalu IDMI juga kan. So IDMI ni dia control lah dari segi pengguna, pendaftaran pengguna. So jadi iSafe pun integrasi dengan IDMI juga untuk dari segi maklumat pendaftaran pengguna. So tadi kita dah selesai IDMI. Okay, yang kedua kita ada integrasi dengan sistem MOIS. Okay, sistem MOIS untuk sistem dapatkan maklumat murid, maklumat sekolah dan juga maklumat berkaitan dengan institusi. Okay, so di sini saya suka terangkan dalam iSafe untuk maklumat murid, terutamanya maklumat berkaitan dengan pendapatan penjaga, tanggungan penjaga, semua maklumat tu kita baca dari sistem MOIS. Dalam iSafe kita hanya hafalkan sahaja dan tak boleh dikemas kini. Okay, sebabnya kita buat integrasi secara one way punya integrasi lah. So tak boleh kemas kini di MOIS dan tak boleh kemas kini di iSafe, perlu kemas kini di MOIS. Jadi, so bila nanti kita buat semakkan data, so kalau tuan-tuan dapati ada data murid di sekolah tuan-tuan yang tidak tepat, so perlu kemas ini di sistem yang sebenar. Okay, sebab apa kita tak buat kemas ini di iSafe, kita tak nak ada di sekolah kita buat kemas ini di banyak tempat. So kita nak sekolah cikgu kemas ini di satu tempat saja, iaitu di sumber dia. So data yang sistem-sistem lain akan baca sahajalah, termasuk iSafe. Okay, jadi sebarang perubahan
ada gabungan dan sebagainya, perlu dikembangkan di sistem OS. Okey, seterusnya kita ada integrasi dengan sistem ICU JPN. ICU JPN ni adalah untuk kita baca maklumat KIR untuk dapatkan senarai murid-murid yang tagging dengan IKASI. So kita dapatkan IC penjaga, so kita check dengan ICU JPN untuk tahu penjaga ni daftar dengan IKASI atau tidak. So kalau penjaga confirm daftar dengan IKASI, baru anak-anak dia kita tagging dengan IKASI untuk anak-anak tu dapat bantuan yang lain. Contohnya dapat bantuan form dan juga bantuan pakaian seragam. Itu IKASI lah. So yang keempat, kita ada integrasi dengan sistem e-operasi macam yang saya dah tunjuk tadi. Maklumat guru, maklumat PPD, maklumat PGB, JPM semua kita baca di e-operasi. So semua guru-guru perlu ada di e-operasi dan baru boleh akses ke dalam iSafe untuk iSafe dapatkan maklumat yang teliti dia. Sebab kalau kita tak baca e-operasi, susah untuk kita identify cikgu ni sekolah mana. So kalau cikgu pindah, so kita nak tahu sekolah mana, so kita baca dalam integrasi. Okey, itu integrasi lah, integrasi yang ada dalam sistem iSafe. Okey. Seterusnya, so kita dah selesai tadi. So condition yang 3 syarat pun kita dah selesai juga. So semua tuan-tuan dah sampai ke step yang ini. Okey, so sebelum saya nak teruskan kepada modul kita. So untuk hari ini, macam tadi awal saya dah bagi tahu, kita akan menggunakan di environment TOT. So tuan-tuan kena pastikan atas tu adalah iSafe TOT. Okey, so nanti kalau nak ajar kepada rakan-rakan yang lain pun gunakan iSafe TOT. So ni adalah training punya server. So kalau untuk yang sebenar, bila permohonan dah dibuka, so baru guna iSafe.MOE. Untuk latihan, guna TOT. Okey, untuk iSafe, so back to kita dapat dulu. Okey, so bila tadi tuan-puan kita dah masuk, dah login iSafe tadi, dah login admin, dah klik pada aplikasi. So semua tuan-puan akan dapat macam ni lah. So kalau mana yang dah tak jumpa yang ni, tuan-puan boleh klik pada jata aku. So jangan pergi pada screen yang ni. Kan tadi kita dah pergi sampai cat kan. So kita refresh balik kepada dashboard. So ini adalah dashboard untuk iSafe. So macam mana nak pergi nak dapatkan yang ni, tuan-puan klik jata. Data langsung. Ada function dekat situ. Dia bukan gambar sahaja. So boleh klik. Apa? Jata negara. Nanti jangan KPMS. Nampak atas function. Klik dia. Klik saja. Baru kita dapat download. Ya, saya saja dia. Sekarang ni saya nak tunjukkan dia punya dashboard lah. Untuk iSafe, so ni dashboard ni semua pengguna iSafe akan dapat dashboard yang sama lah. Guru, PGB, JPN, PPD pun akan dapat view yang sama. Okey, apa yang kita paparkan pada iSafe ni, yang first sekali semua peranan masuk dia akan nampak takwim, kecuali ibu bapa tadi. So kalau tuan awal-awal tadi dapat peranan ibu bapa, tak nampak takwim ni kan. So memang kita hide lah. So kita tak nak parents tahu takwim untuk modul-modul bantuan kita. Okey, so untuk takwim dekat sini, so contohlah takwim untuk BKT. Kenapa kita paparkan dekat sini? Ada sebab dia. Saya faham setiap modul bila nak live, memang PQ akan bagi takwim. PQ akan bagi kepada JPN, JPN akan turunkan kepada sekolah takwim. So takwim ni dekat sini sistem pun akan paparkan juga supaya kita nak semua guru-guru yang terlibat dengan kita punya sistem alert dengan tarikh-tarikh penting. So mungkin kalau dapat kertas tu mungkin tak tahu hilang mana, tapi dekat sistem kita akan paparkan juga takwim tu. Okay, so untuk takwim ni dia adalah tarikh-tarikh penting yang melibatkan proses permohonan. Contohlah macam kita buat untuk BKT ni, contoh untuk BKT, untuk training saja lah contoh. Masa kita masuk keluar ni? Macam ni tekan jata. Oh, di atas.
Okay, so sebagai contoh kat sini kita ada letak tiga aktiviti penting. So yang pertama yang melibatkan proses sepakan. So ini melibatkan proses sepakan. So sepakan ni maksudnya contohnya kita akan buka takvim ni pada 1 Mei sehingga 31 Disember. Maksudnya puan-puan boleh nampak kad PKP yang tadi tu within tarikh ni. Tarikh buka dengan tarikh hingga, tarikh mula dan tarikh hingga. So kalau tarikh tu tak sampai lagi 1 Mei, kad PKP tadi pun akan tak nampak juga, dia akan hilang juga. So jadi satu perkara juga yang kena ingat, walaupun kita dah bagi akses kad, still refer pada takvim juga. Sebab ada satu modul yang memang kita tak akan buka dia awal. So kita kena tunggu takvim baru boleh kita buka. So baru boleh nampak kad. So itu adalah untuk proses sepakan. Okay, yang kedua paling penting dekat sini adalah yang melibatkan aktiviti hantar permohonan peringkat sekolah. Yang ni saya minta untuk guru-guru kena adalah tarikh ni. Okay, kenapa? Tarikh ni ada mainkan peranan dalam sistem nanti. Dekat sistem kita ada satu butang tu, nanti saya tunjuk butang yang mana. Butang tu akan merujuk pada tarikh mula dan tarikh akhir. So jadinya butang tu kalau lepas tarikh akhir, contoh kita letak 30 Jun, pada 1 Julai nanti butang tu akan disable. Dia jadi warna tu juga jadi warna kelabu, tak boleh nak klik hantar. So kalau tarikh dah lepas, so tuan-puan guru tak boleh nak klik hantar lah. So nanti dia tak boleh nak klik hantar, maksudnya permohonan yang dah semak tu semua akan stuck dekat sekolah saja, tak sampai dekat JPN dan tak sampai kat DQ. Okay, so sebab tu kita letak takvim kat sini supaya tuan-puan kena alert tarikh-tarikh ni. So nanti kalau katalah tiba-tiba tengok butang tu dah warna kelabu, so jangan cakap sistem problem lah. So tengok tarikh di sini. Sebab dia adalah tarikh tu dah lepas. Ataupun tarikh tu, basically kalau tarikh tu belum mula memang tak nampak lah. So selalunya tarikh dah lepas. Okay, so itu takvim. So tuan-tuan boleh nampak takvim untuk sub-sub bantuan yang lain. Dan bahagian bawah tu kita ada pebahan. Pebahan ni macam biasalah. So dia merujuk kepada maklumat penting yang akan dimasukkan oleh PPM atau PPQ lah. Contohnya PPM nak maklumkan pada sekian-sekian hari bulan PKP akan mula. So dia akan maklumkan ke sini. Alright, seterusnya bahagian tepi ni kita ada menu. So menu kita dekat sini dia lebih kepada macam ni kita nampak kepada nama peranan. So kalau tuan-tuan biasa guna sistem yang lain, so mungkin menu kat tepi ni dia lebih kepada orang, carian, macam itulah kan. Tapi ini lebih kepada peranan. Sebab kenapa kita letak nama peranan? Sebab tadi saya dah maklumkan dalam PPM ada 14 sub bantuan lain. Dan setiap sub bantuan tu dia menggunakan peranan yang berbeza. So untuk menu dalam sistem ISIM dia akan duduk dalam nanti. Once kita klik kad PKP tu, baru kita akan nampak menu ni. So spesifik setiap bantuan dia akan ada menu-menu yang tersendiri lah. So kalau sebab tu kita tak letak kat sini. Kalau kat nanti kalau untuk contohlah puan-puan ada 2 kad, pening nak tengok menu tu kat sini. So kita letak bahagian kanan. Okay, dan kat sini kita ada menu pengguna. So saya dah bagi, tim saya dah bagi tuan-tuan hard copy menu pengguna kan. So untuk menu pengguna, katalah contoh dah balik nanti, kau tahu dah naik kapal tu, terbang ke mana tu menu tu, so dah hilang, boleh download kat sini. Okay? Ada dah tahu kan, terbang barang tertinggal ke, hard copy kan, boleh jadi macam-macam. So jangan risau, dalam sistem kita dah letak, boleh download. Boleh download dan boleh print kemudian. Dan siapa-siapa user yang boleh akses kita punya sistem, boleh download juga. Selain daripada PKP, ada menu pengguna yang lain lah yang boleh download kalau nak lihat. Okay, so jangan risau kalau ada yang tak dapat user manual hari ni, tak dapat hard copy. Saya rasa macam ada tak cukup tadi, so boleh download dekat sini. Okay, so itu berkaitan dengan sedikit lah untuk ISIM. So kalau macam tuan-tuan dah pernah guna untuk modul beasiswa sukan, so dah familiar lah untuk yang ini. Okay. Alright, so sebelum saya nak teruskan kepada kita punya sesi
kedua